Hari ni depa semua gasak guys, 9. Aku je aku. Ha guys, untuk trip kali ni aku nak bawa korang ke satu pulau, iaitu Pulau Batu di area Ban Pecah Perak. Trip ni kami datang berkumpulan. Nampak tak pulau dekat belakang tu? Itulah Pulau Batu. Kalau korang nak try juga dekat Pulau Batu ni, nanti aku letak tekong dia dekat description. Pukul 8 kami pun bergerak ke Pulau Batu. Ni pula kawan aku si Hanif. Dia ni baru first time ikut kami pergi mancing. Jalanan ke Pulau Batu ni memang dekat gila guys. Nak berenang pun boleh. Sampai je ke pulau ni kami terus campak je. Lepas tu kalau korang nak rehat-rehat pun boleh. Sebab apa? Ada buaya kat sini. Ni kawan aku. Strike yang pertama dia dah dapat 9. Padu lah. Lagi 3 orang kawan aku ni duk cari ikan gelama. Janji ikan je. Boleh lah buat ikan masin nanti. Tapi itulah cuaca macam nak ribut pula waktu ni. Tapi kalau korang nak balik, korang boleh call tekong tau. Walaupun cuaca macam nak ribut, kawan aku still gasak 9 lagi guys. Boleh lah tukar title depa ni jadi King of 9 lepas ni. Tapi aku nak beritahu korang, trip ni satu kepala RM20 je. Tapi itulah kawan aku ni pula sangkut pula umpan dekat pokok. Yang seorang lagi pula strike ikan buntal. Asyik dia je yang strike kan. Inilah watak utama dalam video ni. Lepas tu barulah kami ada yang strike 9 lagi. Memang banyak 9 guys waktu ni. Trip ni boleh dikatakan gasak jugalah. Walaupun jarang naik yang bersisik ni, tapi bagi aku dapat ikan 9 pun dah okey dah. Yang kawan aku ni pula dapat kerapu. Jadilah saiz kecil pun janji cikapu. Boleh. Tengok dah. Sampai hati dia orang buat si Hanif macam ni. So inilah hasil dia. Abaikanlah belukang tu, ada satu belukang selesai. Tak lama sebelum kami balik tu, kawan aku ni dapat 9 lagi. Betul tak aku cakap? 9 memang banyak waktu ni. Betul-betul pengalaman betul lah hari ni. Tak apalah, janji semua happy je. Untuk tekong ni aku pinkan dia punya profile. Korang follow dia tau. Kita support dia. InsyaAllah next time kami akan repeat lagi. Apa pun. Salam. Nah, sekian ini penutup aku. Okay, bye-bye.